pagi terakhir kami di Kundasang. So pagi ni kami breakfast dulu and it's time to check out. Kami akan check out daripada H. Benjamin dekat bilik viral tu yang buka-buka tingkap je terus nampak gunung. 3 malam kami di sini, memang enjoy sangat-sangat. Highly recommend korang datang dekat H. Benjamin ni. So before kami turun ke Kota Kinabalu, kami singgah dulu dekat Pekan Kundasang. Terliur tengok dia punya ayam bakar madu ni. Jalan-jalan tengok apa yang ada dekat pekan ni. Lepas tu nampak banyak betul durian. Saja teringin nak try durian susu. Best juga ni makan time tengah sejuk-sejuk ni. Kita makan durian. Oh, set dia bagi sekali dengan dia. So dah, sekali kita nak cari tempat nak basuh tangan. Tisu atas sekolah. Tapi bagus je. Dengan setiap meja macam tu tau. Setiap meja macam tu. So dah, kita tak perlu nak bawa sendiri. Convenient. This is good. Lepas tu tour guide pun bawa kami ke Polumpong Melangkap View Campsite. Dekat sini rasa dia lain sikit. Tenang, hijau and air sungai dia jernih sangat. I tengok ramai family bawa anak-anak mandi sungai dekat sini dan anak-anak I memang enjoy lah main dekat sini. Moment macam ni lah yang buat travel rasa berbaloi. Sepanjang trip Sabah ni I memang guna Insta360 Go Ultra sebab dia waterproof and dia tahan lasak. Nak shoot dalam air pun tak risau langsung and hasil video dia memang cantik sangat-sangat. I boleh just record all the moments yang berharga tanpa perlu bawa clophone pun. Lepas tu kami pun turunlah ke Kota Kinabalu. Perjalanan dalam 2 jam. Sampai je benda yang first kami nak buat ialah makan. Sebab salah satu sebab kami datang ke Sabah sebab kami nak makan seafood puas-puas. Ni lato kan sekali dengan dia punya sambal. Thank you. Awak mungkin suka? Dia fish egg. Oh, dia macam fish egg sikit kan? Oh, besar-besar. Comparison size. Besar. Dalam itu. Besar. Serius besar. Masih chewy ke? Ini ialah macam mantis. Lobster masak steam kali. Oh, tu dia. Seafood kat sini memang fresh gila. I dah nervous lah nak order lobster. Tapi kat sini quite affordable juga. Memang kenyang kami makan. And then it's time untuk check in. Kami check in dekat Shangri-La Tanjung Aru. Ramai orang kata kalau datang Sabah ni antara hotel yang wajib cuba sebab kat sini sunset dia memang cantik. Masa kami sampai ni dah malam jadi tak nampak sangat the view. Tapi first impression memang rasa sangat mewah. Kebetulan time ni hotel ni tengah renovation, so kami ditempatkan dekat wing yang baru. Nak get to the new wing pun quite jauh lagi sampai kami kena refer dekat dia punya map. You know a hotel is big when it requires a map. Sampai boleh sesat lah. Gigil lah kami nak mencari kami punya bilik. It turns out dekat new wing tu kami kena lalu dia punya event center, kami kena lalu kat dia punya swimming pool. Siap ada mini cinema, VR, game room, kids activity center. Seriously memang tak sabar sangat-sangat nak explore semua tempat ni bila pagi nanti. Memang rasa macam satu resort yang sangat-sangat lengkap. Masa kami datang ni sebenarnya time ni tengah cuti sekolah, public holiday. So I was worried memang akan ramai sangat orang. Tetapi tengoklah bilik dia pun punyalah banyak dan this is just one of the wings. So jom do a little room tour. Dia ada bathtub, katil king yang sangat-sangat besar, ada TV, ada coffee machine, a study area and of course the balcony. I memang tak sabar nak tengok view dekat luar ni masa nanti pagi. Masa time kami datang ni ada renovation dekat depan tu, tapi masih boleh nampak dia punya laut. Kami ada request juga baby cot. Masuk bilik je terus dah tersedia. They upgraded us to a sea view. Cuma kat sebelah tu ada construction sikit sebab tempat ni ialah a newer wing. It's okay, we got the sea view. Kalau tidak sebelum ni is the mountain view. Okay lah, kami pun dah letih. See you the next vlog.